Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarifin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyatihi ajmain syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana yassir umurana ya karim. Rabbana tammim bil khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Fa'amamah. Muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, para pegawai dan ahli jawatankuasa, seterusnya barisan asatizah, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan ruang serta peluang dan kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan atas muka bumi ini, dan yang paling pentingnya masih lagi dapat melaksanakan apa jua tuntutan dan kefarduan yang terdapat dalam agama, mengutamakan amalan-amalan yang wajib dan juga amalan yang fardu, dan tidak meninggalkan amalan yang sunat walaupun dia adalah sekecil-kecil perkara atau perbuatan. Mudah-mudahan dengan asbab itu akan menjadikan ketakwaan kita kepada Allah ni makin bertambah ataupun makin meningkat. Dan seterusnya kita mengharapkan supaya dipermudahkan di akhir hayat nanti untuk kita bertemu ataupun berjaya mengungkapkan kalimah thayyibah dengan lancar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, malam ni merupakan adalah malam yang kedua. Malam semalam tu malam pertama. Jadi sesebahagian daripada rakan-rakan kita ni dah berniat untuk beriktikad membuat perubahan, tapi belum masanya lagi. Dia niat je baru kan. Innamal a'malu binniyat. Jadi malam yang kedua ni pun gugur lagi. Al-mutasaqitun, mana jatuh lagi lah. Dia belum bangun lagi. Tak tahu bila mereka akan bangun dan bila mereka akan sedar. Jadi sama-samalah kita menyadarkan rakan-rakan kita yang lain, mungkin mereka ni masih lagi lena di ulit mimpi. Kenapa tuan-tuan? Kerana mati akan mengajar kita, ataupun mati ni tidak akan lari walaupun satu saat, satu detik terdahulu dan satu detik terkemudian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kita doakan mudah-mudahan rakan-rakan kita ni seperti mana tuan-tuan. Dan saya suka sebutlah kalau di mana-mana sekalipun, supaya kesedaran ini sebenarnya kita nak hari-hari dia tajdid, dia baru. Tuan-tuan, seperti mana seleranya kita kepada makan. Tuan-tuan makan pagi, makan tengah hari, makan. Sebab itu bila kita keluar daripada madrasah Ramadan ni, yang kita bimbang ni ialah makan. Sekarang ni pula musim apa? Musim, mungkin jugalah tuan-tuan tak nafikan bahawa dalam hadis kata siapa makan bawang besar dan makan bawang putih, jangan menghampiri dirinya ke masjid. Jadi dalam perbahasan itu dikata tu bawang. Dia disebut juga benda-benda yang berbau ni.
Jadi mungkin hari ni sebahagian besar daripada rakan-rakan kita ni banyak makan durian, tak boleh datang ke masjid. Pasal nanti dia bau sah. Jadi bau tu, maklum je lah. Makan tu sedap. Dan memang bila makan durian ni nak kebau. Kalau makan durian tak ada kebau, tuan-tuan, tak ada nikmatnya. Kuning saja, musangking tu. Tapi tak ada bau. Ya, jadi nak bau tu, bukan bau tadi, berselera dia makan. Ya, jadi akhirnya yang keluar daripada mulut itu, itulah juga yang tak sedap untuk kita hidup. Tapi tak ada arah lah. Jadi mungkin ramai juga yang terlibat dengan makan durian ni, ada buat pesta sebagainya. Macam-macam lah orang tunjuk dari kebun dia, alhamdulillah hasil. Tak apalah tuan-tuan. Ya, kita nikmatilah rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Kulu washrabu wala tusrifu innallah la yuhibbul musrifin. Baik, kesempatan yang ada ni insya-Allah kita akan sambung halaman 10 ya, dalam kitab Hidayatus Salikin. Ya, mungkin tuan-tuan dah sebahagian besarnya ada yang dah baca dah kitab ni. Cuma kita ulang-ulang ni tuan-tuan supaya apa? Supaya kesedaran timbul, motivasi ni di kalangan kita untuk sentiasa berada pada landasan yang benar. Ya, betul dah landasan kita ni, cuma kita nak berada, orang kampung kata, on the right track. Ya, maknanya jalan yang betul supaya tidak tergelincir. Ya, kita pun isi RL kita dah tak lama dah nak siap. 1 Januari 2027. Ya, tuan-tuan, maknanya lebih kurang, tak silap saya, singkat sangat masanya lah, 4 jam saja daripada Kota Baru sampai Kuala Lumpur. 4 jam ya. Yang belum sebelum daripada ini mungkin berbelah-belah jam. Duduk kena sidai atas highway tu mungkin puluhan jam. Ya. Dan kita nak pergi Kuala Lumpur tu hanya sekitar dalam 2 jam. Tambangnya dijangkakan RM50. Dia tuan-tuan. Jadi akan datang untuk kemudahan. Dan betul lah, train kereta api laju Mekah Madinah pun 2 jam lebih ya. Lebih kurang 500 km. 2 jam 40 minit macam tu. Tapi dia ada juga tempat-tempat dia kena berhenti. Kalau dia tak berhenti terus je, saya rasa kurang daripada 2 jam boleh sampai kot. Ya. Tapi ada juga ketikanya, macam satu ketika dulu, waktu balik daripada umrah, flight saya delay lebih kurang hampir 1,5 jam delay. Tapi bila sampai ke Malaysia, dia awal setengah jam. Ya, ni kata, ini urusan Tuhan. Sebab dia pergi tu jalan jauh, dia balik tu mungkin dia boleh potong jalan dekat, tak tahu. Tapi kawan-kawan kata memang betul Ustaz. Sebab apa dia cepat, dia laju? Sebab dia tekan minyak tu sambil berdiri. Dia berdiri tu dia tekan minyak. Ada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fi daril amin. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bisab'i mi'atin darajatin ma baina darajataini masiratu khamsina mi'ati amin. Maksudnya, bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat orang mukmin yang lainnya dengan 700 pangkat. Yang antara tiap-tiap 2 pangkat itu perjalanannya ialah selama 500 tahun. Tuan-tuan, cuba bayangkan, tengok. Ya, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin. Bagi ulama ni, sebab itu tuntutan untuk mencari ilmu ni, dia sentiasa saya sebut tadi, dia kena selera. Tonton selera nak makan, makan. Ada orang buat mesyuarat, bila sebut bab makan ni dia lama sikit bincang. Dia kata pengurusi bab makan ni sensitif, lama sikit bincang. Tuan-tuan untuk makan je pun. Tapi oleh kerana bila makan tak kena, tuan-tuan kita buat program, orang bertanya, makan apa ni? Makan macam ni, kalau makan mi halus, dia kata, tak kenyang dia apa. Jadi sebab tu ada sebahagian daripada kita ni sangat sensitif. Tapi kalau fikir segi ilmu ni tuan-tuan, maknanya dia lebih besar lagi. Sebab makan, kita makan untuk meneruskan kehidupan, bukan hidup untuk makan. Tapi ada orang hari ni sampai kita pun tuan-tuan tengok, kenapa orang tak sempat nak cari ilmu? Sorry bos, dia kata tak done, kenapa? Cari makan. Dia istilah-istilah yang kita kena buat sesuatu ni telah sempena dengan hijrah ni. Ya, jadi buat perubahan sebab apa tuan-tuan? Akhirnya besok nanti kita bukan makan yang dipersoalkan, betul.
Nak cari makan. Secara mana tuan-tuan? Tuan-tuan kalau ada duit lebih pun, tuan-tuan boleh makan ke roti canai satu pagi 10 keping? Takkan dapat. Bahkan ada orang roti canai sekeping pun tak boleh makan. Kenapa? Doktor pesan dah. Makan roti canai, jawabnya, cepat untuk pergi ke Batu Dua. Tak makan dia. Habis cari duit lebih-lebih tu untuk apa tuan-tuan? Ini yang kita kena letakkan bahawa biarlah cari ilmu itu lebih. Ini ulama kata cari ilmu lebih, biar kita jadi orang yang berilmu. Sebab itu awal ayat Sadrun Suratul Alaq disebut dah bulan lepas ni. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuntutan untuk belajar. Tapi kalau anak-anak kita jawab biasa, contoh soalan stam lah. Awal ayat turun pada dalam Quran ni, awal ayat yang pertama turun. Dia tulis Suratul Alaq, salah. Pasal dia panggil Sadrun, maknanya awal. Sadrun ni dah ada kan. Jadi awal permulaan turun tu ialah ayat 1 sampai ayat 5 je. Tadilah. Apa dia punya intipati ayat tu? Maknanya suruh belajar. Kita pun hari ni anak kita membaca Iqra, nak cepat mengaji kan. Orang dewasa pun belajar Iqra cepat. Kita dulu belajar membaca dengan menggunakan kaedah dipanggil jahama tu kan. Kaedah Hatawiyah jahama. Jahama ni orang kampung kita ni dia hebat dulu tuan-tuan. Awak nak minta kerja ni ada sertifikat dia kata. Kita kata janganlah makcik ni. Sertifikat. Mana dia cakap orang putih. Sertifikat nak sijil lah tu. Pergi mana passenger? Orang dulu kan. Hebat je lah masalah dia menguasai sini. Jadi sebut orang putih. Maksudnya situ bahawa nak ke ilmu. Sekarang ni kita nak terapkan. Kenapa tuan-tuan pagi-pagi kita hantar anak kita pergi sekolah? Ni hari cuti kan? Tengok cuti. Cuti pun boleh cuti habis. Senyap, subuh senyap. Tahulah kita ada sebagai masjid. Alhamdulillah dia buat kuliah subuh perdana, kuliah subuh khas. Dia jemput orang. Sepatutnya kita hari-hari ni ialah hari yang mana kita nak bila bangun saja daripada tidur. Allah Ta'ala kurniakan kita umur. Situ kewajipan kita tu akan berterusan. Dia takkan berhenti. Sebab tu dia katakan bahawa Nabi sebut, dia kata kalau boleh satu hari bila datang kepada dia ni ada saja pertambahan ilmu. Sebab apa? Kalau tak ada ilmu yang dia akan dapat, seolah-olah para burakali fi tulu'i syamsi zalikal yaum. Seolah tidak ada keberkatan terbitnya matahari pada pagi itu. Tapi orang kita stay dia, tuan-tuan. Maka sebab itu kita ada sesuatu yang tuan-tuan kena buat. Umpama tak sempat waktu siang. Waktu malam macam ni, kita ada kuliah maghrib. Ada orang memang dia tak henti-henti. Dia tak padan sebenarnya kalau kita tengok kita punya medsos tak padan. Sebab ilmu ni dia ada beberapa kaedah dan cara. Bukan hanya dengar buka dah. Tapi dia kena berguru dan dia kena mengamati. Ataupun dalam mengaji itu dia panggil talaqi musyafahah. Tok guru kita dia kena tengok bacaan makhraj huruf yang keluar daripada mulut kita tu. Dulu lama-lama alif di atas A. Orang dok mengaji guna bahasa Arab. Alif fathah A. Alif kasrah I. Alif dhammah U. Kawan saya dulu orang ngaji bahasa Arab. Kita ngaji alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Itu alif dengan ba dia cepat. Sebab tu dulu ada kasut namanya alif. Ingat? Saya arwah bos dulu beli kasut. Pakai kasut ni dia kata. Cerdik sikit belajar. Kasut apa tuan-tuan? Kasut alif. Ingat? Lepas tu dia kata tukar BM 2000. Zaman-zaman dulu lah. Mesti ada ni peminat alif kan. Tapi bila sampai huruf yang kedua, ba. Lagi laju. Ba di atas ba, ba di bawah bi, ba di depan bu, ba, bi, bu. Tepat dapat tangkap tu. Sebab apa? Kalimah dulu. Kalimah itu kan. Dah ustaz dulu lah mengaji. Sekarang tak ada dah. Semua dia menyebutkan kalimah-kalimah itu secara jelas. Baik. Kalau dikatakan pangkat besar tuan-tuan, besar. Pangkat besar hari ini, kalau kita mana-mana pun tuan-tuan pergi di mana organisasi, dalam jabatan-jabatan pun orang kata, awak pangkat apa sekarang? Tapi bagi orang yang tak mengajar pada pangkat tu, tak ada, biasa-biasa je lah. Kan? Tapi bagi orang yang pula yang seronok dengan kepangkat golongan yang ada, this is my card. Bagi card. Siap buat tempoh khas. Terpulanglah tuan-tuan. Tapi apa-apa pun, sempurna hijrah. Innamal a'malu binniyat. Apa yang kita ada buat niat? Niat untuk apa? Ajarkan ilmu tadi. Saya kata, anak sekarang ni dah 6 tahun dah nak hantar sekolah darjah 1.
Kenapa? Mereka ni dalam keadaan yang memang kena menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini tuntutan dan seruan. Belajar daripada mana? Minal mahdi, daripada buai. Ilal lahdi. Tapi sebenarnya bukan daripada buai itu yang belajarnya. Dalam perut ibu lagi dah belajar. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Adakah kamu mengaku bahawa aku adalah Tuhan kamu? Ya, betul. Sebab itu bayi ataupun kanak-kanak ni yang lahir daripada perut ibu dia, selagi mana mereka ni belum akil baligh, kalau dia meninggal, dia adalah diiktiraf dan dikira sebagai orang yang special untuk mereka ni. Belum lagi taklif, belum lagi akil baligh. Sebab itu kita pun berbeza untuk menguruskan jenazah ni. Mana nak gambarkan sini bahawa sebab itu anak-anak kita ni juga, bila pendidikan dia di sekolah, tuan-tuan tengok. Dia tak faham apa pun, tapi kita hajar dia supaya dia menghafal. Kita dulu kan, duduk dalam kelas apa, prasekolah sekarang ni. Baca doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Dia menghayati benda tu. Sebab tu bila dia nak makan, duduk je. Tuan-tuan tengok, kita balik di rumah kan. Kita pun ambil nasi duduk sekali dengan family duduk makan. Nanti dulu abah angkat tangan dulu, nampak? Dia akan terapkan betul. Kenapa tuan-tuan? Dia dah diajar dan diasuh demikian. Alhamdulillah Nasir Uwan tulis dalam kitab dia, ya, untuk Tarbiyatul Aulad ni. Sebab itu tuan-tuan tengok bagaimana Imam Syafi'i pun, dia peringkat awal, dia hafal je. Sebab itu teknik-teknik seumpama ni, tuan-tuan kita ada tarikat tahfiz, sehingga faham tu. Ya, umur 5 tahun, 6 tahun ni. Dia hafal je. Hafal tu maknanya hafal tu dia melalui beberapa surihan dan ulangan. Tuan-tuan kalau tengok depan mata, saya yakin dan percaya sangat sebab lepas mayang setiap solat fardu untuk isyak, kita akan baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan kalau tak ada benda tu pun tuan-tuan boleh baca. Cuma ada orang yang lalu jalan ataupun imam duk baca dulu, tuan-tuan boleh follow ikut. Macam kita baca surah Yasin lah. Surah Yasin ni memang dah sinonim. Pasal apa? Pasal dia benda tu dibuat berterusan. Kita nak macam itulah lebih kurang pasal kita dalam suasana yang semuanya dengan ilmu. Bila ada ilmu, tuan-tuan kita tidak mudah untuk ditipu ataupun tidak mudah juga untuk menipu orang lain. Kenapa? Nanti kita akan sebut apakah kelebihan dan juga darjat ilmu yang ada itu. Baik. 700 pangkat besar tuan-tuan, besar. Tapi tak bahawa dan kita nak menunjukkan bahawa benda tu walaupun besar, tapi sebenarnya kita kata bila Allah Ta'ala beri ilmu, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah Ta'ala beri ilmu, kita kata sikit je pun. Walaupun saya nak panggil prof. Saya prof bahagian saya je. Research saya buat bahagian ni je. Semalam saya dengar satu perkongsian daripada akademikal hebat-hebat kita di dalam negara ni. Dia membuat kajian, ada orang ni buat DNA, benda-benda ni lah yang menimbulkan banyak isu. Ba'alik bayar ni. Tapi betul tuan-tuan tengok pada seekor ba'alik bayar ni, daripada mula sampai ke sudah tu, ibarat kata semua bermanfaat. Ibarat kata semua manfaat. Tapi memang betul apa? Tapi kenapa Islam melarang? Ya? Melarang benda itu, Allah Ta'ala larang kita tak boleh makan, ya, walaupun dia membawa banyak manfaat kepada manusia. Kita tengok di sudut pemakanan, kalau nak tahan-tahan lama tu, bubuh bahan tu, boleh. Pokok bila dibaja, bubuh je baja daripada tu, subuh balik. Ya, pernah kawan saya ni, dia buat sedikit research lah. Tanam, duduk di atas tu, tanam pokok tomato. Yang ini baja biasa. Daripada, adalah najis haiwan juga, tak ayam pun semua macam-macam menyampur. Dia kata keluar buah tomato ni, tapi keluar tu tak banyak mana. Keluar banyak juga, tapi tak banyak mana. Yang satu lagi daripada ada unsur ba'alik bayar, dia pun keluar kena bertongkat. Keluar je buah tomato tu kena tongkat. Maksudnya banyaknya dia keluar. Kan? Ini ujian. Sebab tu dalam apa lagi? Dalam pemakanan. Lepas tu ada orang cakap aiskrim lebih daripada nilai harga macam ni, dia campur. Lepas tu kita adanya jabatan ataupun satu badan yang mengawal halal dan haram. Dulu jabatan ni dinama Jabatan Halal Haram. Lepas tu dia tukar sekarang. Saya tanya sahabat tu kenapa? Dia kata satu halal ke haram ke? Tu jabatan halal sekarang ni. Itu baguslah. Jakir pun ada waktu tu. Kerja mereka ni nak memastikan bahawa apa yang dimakan oleh orang Islam halal. Tapi nak sebutnya tadi, Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu pemakanan. Macam-macam ni lah. Penggunaan alat kosmetik. Dulu cap.
Saya dia beli buku dia, harga, ialah masa itu lah RM80. Kita kata Allah RM80 ni. Terasa juga nak beli RM80 tu kan. Tapi belilah pejam mata. Tanya kawan tu ada diskaun ke? Dia kata, boleh lah. Dia kata, Ustaz kau nak baca-baca kat masjid surau mana-mana, saya bagi diskaun dengan syarat ambil 10. Dia kata, mana ambil 10 tu dapat harga RM60. Dululah, cerita lama. 2008 dulu. Belilah. Tapi memang betul tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Tak makan kita. Dia sebut tu semuanya berpandukan kepada fakta. Ada research yang dibuat. Sampai hari ni pun orang buat. Baik. Jadi bila kita ada ilmu benda tu, walaupun benda ni baik, bagus, tapi tak boleh. Kenapa? Dengan ilmu yang ada, menurut ilmu tadi, dia dipandu dengan syariat. Islam membenarkan hak ni dan melarang daripada keteguhan ni. Habis. Selesai. Tak payah dakwa-dakwi dah, tak payah soal. Kenapa dia tak bagus ni? Hatta dalam perubatan sekalipun. Tuan-tuan tengok dalam perubatan, orang yang koma-koma tu kan, tuan-tuan tanya, kalau katalah kita ni terlibat, doktor panggil, dia kata, encik, ni waris encik ke? Dia kata ya. Dia pun sebutlah gini, boleh, kalau keadaan dia demikian ni, koma ni, yang kita kata duduk dekat ICU, CCU, ICU. ICU dengan CCU mana bahaya tuan-tuan? ICU dengan CCU mana bahaya? ICU ICU. CCU bahaya juga kan? CCU bahaya juga. Siapa ada nombor pendaftaran kereta ataupun motor CCU, kena jual cepat-cepat. Pasal bahaya tadi kan? CCU. Saja tegur saya tuan-tuan. Jadi dia kata kalau bukan campur lah. Kalau dia tak berupaya sangat, kita akan topak dengan vaksin ni. Saya pun tanya, vaksin ni, dia kata vaksin ni vaksin dia beri binatang. Kalau tak lepas juga, terpaksa kita gunakan ni. Tapi atas you lah, dia kata, atas tuan lah, nak pilih yang mana. Nak pilih yang mana. Ada hak ni tapi dia lambat sikit. Yang ni cepat. Dia kata memang pantas, cepat, memang laju. Saya pun tanya dia, apa beza antara kedua? Yang beza ni ialah yang ni binatang gini-gini. Yang kedua ni daripada balik bayar. Dia kata. Sebut. Cara jelas tuan-tuan. Mungkin ada pengalaman kita ni. Nak gambarkan apa? Mereka akan buat dulu. Sebab tu orang, ni panjang pula cerita, payah pula kan. Sebab tu benda tu Allah Ta'ala jadikan dia menjadi perisai keimanan kepada orang Islam. Macam mana nak gunakan. Baik. Sambung lagi. 700 pangkat dan tiap-tiap 2 pangkat itu. Di antara satu yang kedua. Di antara dua tu perjalanannya ialah selama 500 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lama tak? Kalau kita kata malaikat Jibril tu ketua, chief kepada malaikat, yang sayap dia sebelah kanan boleh tutup bumi di antara bainal masyriq wal maghrib, timur dan barat tenggelam dengan satu sayap saja. Besarnya malaikat yang bernama Jibril. So, mana yang gambarkan tuan-tuan, kalaulah malaikat besar itu, kita kata bumi kita ni luas terbentang, lamparan langit, itu pun Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana dia menjadikan langit tanpa ada tiang. Di masjid, kita ni alhamdulillah besar sikit tapi ada tiang. Orang boleh buat bangunan tanpa ada tiang. Tak ada, roboh selalu. Dan di arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagilah tuan-tuan. Sebab itu syurga yang kita nak pergi tu, memanglah ini yang kita impikan. Rabi'atul Adawiyah bila dia bertanya kepada orang yang beribadah tadi, kamu beribadah sebab apa? Dia kata, saya beribadah kerana saya nak syurga. Geleng kepala Rabi'atul Adawiyah. Tanya pula orang sebelah dia, tanya orang lain, kamu beribadah sebab apa? Saya beribadah sebab saya takut masuk dalam api neraka. Pun geleng kepala dia juga. Adakah jawab tak betul? Dia bukan tak betul. Sebab itu ulama tulis satu kitab, Targhib wa Tarhib. Targhib wa Tarhib. Mana tarhib adalah ancaman kepada orang yang tak nak buat benda-benda hak yang kebaikan dan melanggar daripada benda-benda yang disuruh oleh agama. Tarhib. Targhib, keinginan dari motivasi kita. Pasal kita buat tadi nak dapat benda yang indah pada semua orang. Syurga. Tapi dia kata sebenarnya, kenapa kamu geleng? Yang paling tepat ialah kita beramal dan beribadah ini adalah menjadi tanggungjawab sebagai seorang makhluk kepada Rabbul Jalil. Kita sembahyang sebab kita tugas kita makhluk. Tinggal lagi nak beri syurga, nak keluarkan ataupun nak hindarkan daripada neraka, itu adalah dengan rahmat dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada? Dalam kitab Misbahud Duja, dalam bab yang pertama lagi diperbahaskan mengenai perkara tersebut.
Ya, sebab tu kita kena etikat kita pun kena orang kata dikemaskinkan. Firman Allah Subhanahu wa taala ni yang saya sebutkan tadi, innama yahsyallahu min ibadihil ulama, hanya saja yang takut akan Allah Subhanahu wa taala itu daripada hamba-hambanya, iaitu ialah orang-orang yang memiliki ilmu. Dia ulama ni dalam istilah maksudnya dia plural, ya. Dia dalam kelas jamak. Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 28. Yang paling takut kepada Allah SWT. Sebab tu kalau kita ada ilmu ni tuan-tuan, ilmu itu apa? Yang pertama ilmu agama lah. Dia ilmu, kalau ilmu pasal keduniaan saja tak cukup. Betul lah, kita cari ilmu cari dunia. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bi'ilmi. Nak siapa nak dunia ada ilmu, siapa nak akhirat ada ilmu, siapa nak kedua-duanya mesti ada ilmu. Tuan-tuan, hari ni anak kita dah keluar result SPM, dah masuk sama belajar ada pun. Pasal dengan keupayaan yang dia ada tadi, dia pemohon UPU, terima pakai jurusan itu jurusan ini, ada orang minta tu dapat ni, ada tak minta tu dapat ditawarkan. Macam-macam lah sama belajar lagi. Kenapa? Kerana nak meneruskan dia punya pembelajaran tadi di bidang mana? Tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Sebab apa? Kalau yang ada itu pun sikit saja. Bahkan semua yang kita ada, yang kita tahu ni bukan tak banyak pun. Illa qalil. Ya. Sebab itulah agama pun banyak lagi masalah. Contoh, baru-baru ni kan, kita menyambut hari raya Aidul Adha. Ya, saya sebut dah benda ni di beberapa tempat. Ya. Sembelih awal. Kenapa tak sembelih hari kejadian? Kita tak dan Ustaz dia kata. Kalau nak sembelih pada hari kejadian, hari biasa lusa tak dan. Dia tika sembelih. Ada yang sembelih waktu malam. Langgar habis dah. Boleh, bukan tak sah sembelih malam ni, boleh je. Sebab dia mula waktu korban itu apabila selesai khutbah raya tu, tamat habis khutbah raya. Sebab dia solat dulu. Lepas solat dia khutbah. Semayang Jumaat dia khutbah dulu, baru dia solat. Sebab itu ada ni menantu, dia kena test dengan pak mentua dia. Sebelum jadi menantu dia kata kena test dulu. Jadi datang ke rumah, dia kata datang awal. Ya, semasa hari raya ni lah. Hari raya haji. Hari raya haji ni jarang sangat orang nak kunyah-kunyah ni kan. Hari raya puasa. Dia pun balik boleh tanya, macam mana semayang raya sini? Dia kata pelik sikit lah. Kenapa? Biasa orang khutbah dulu, dia kata, baru semayang. Tapi kat kampung ni semayang dulu baru khutbah. Dia tak tahu yang semayang raya. Mana pergi semayang Jumaat. Tapi ada orang kita pula pelik. Semayang Jumaat kadang-kadang, tapi semayang raya depan sekali. Oh, baju baru, samping mahal. Kan? Baju mana? Bulan bintang. Apa? Kan? Dengan butang dia. Duduk depan sekali ya. Itu yang takbir raya menyasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi chorus, Allah. Chorus ni tak daya ni. Tapi mic kat kita dah kena chorus juga. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, orang ada perkataan lain kan, dia wajjahtu wajhiya lillazi fatara sam'ah, hadam tak. Hantam semacam hantam jelah labu. Nah, nak ceritanya begitulah sebab betul saya kata kalau kawan-kawan tu bawa je, saya kata handphone ni tengok supaya kita tak menyasar. Baik. Yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah di kalangan hamba-Ku ialah orang-orang yang memiliki ilmu. Betul tuan-tuan, bila kita takut kepada Allah, insya-Allah dunia kita akan sejahtera. Dunia kita akan selamat. Sebab apa? Yang jaga dia tadi, yang jaga, yang diberikan amanah dia di kalangan orang yang berilmu. Bila dia ilmu, dia takut. Kalau aku buat tak pasal-pasal, nanti Tuhan akan persoalkan. Tuhan katanya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang ada dipimpinnya oleh mereka ni ketika mana berada di dunia kelak. Betul? Oh, kena buat betul-betul, kena buat molek-molek ni, tak boleh. Kita tak boleh buat gitu sebab Islam melarang macam ni. Kan? Sebab itu, bagaimana kita boleh baca hari-hari suratul kahfi, ya, pada hari Jumaat. Ya, ilmu Allah SWT ni memang luas. Terlalu luas. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya, akhir tak apa tuan. Ini ayat ni pentingnya.
Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan ni apa jenis? Banyak jenis. Lautan jenis, semua jenis. Tapi kita ada nama berbeza-beza kan. Dan sebutnya Allah Ta'ala kata, semua jenis lautan, ya, menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering air lautan itu, ya, sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku itu ditulis. Walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan, nak topak lagi, jadikan dakwah. Tak ada ya tuan-tuan. Sebab tu kita ada ilmu ni tuan-tuan. Sebab tu ada orang dia, orang panggil apa? Disebut dalam istilah kita ni, fakir, ana fakir ilallah. Yang fakir ni fakir ilallah lah. Tu ada orang buat dulu cerita apa? Jutawan fakir. Jutawan. Dia fakir tapi jutawan. Jumpa duit kat atas sampah rupanya. Jadi tuan-tuan, dia ada orang termotivasi tengok cerita tu. Bila tengok cerita tu, segala tong sampah yang ada, yang membuang sampah-sampah ni, semua orang akan kumpul, orang akan cari. Dia selongkar habis. Sebab tu tuan-tuan tengok, tak ada dah. Majlis Pembandaran Pekan tak ada dah. Jadi tong sampah lokal itu semua satu je. Pasal apa? Bersepah apa kan dah? Bukan pasal cerita tu pun. Banyak cerita Ahmad dulu. Buang duit dalam tu kan. Kan pernah dalam pusat khabar, diceritakan bahawa hamba Allah jumpa duit sebegitu banyak. Rupanya orang lempar dalam tong sampah. Betul lah juga. Ada jiran depan rumah saya tu dulu, rumah dia dimasuki oleh perampok lah kita panggil. Dia masuk tu tengah malam kat waktu pagi. Malam, ya, dan dia ada di bilik tu. Tapi ialah rumah kita ada tutup bilik sebagainya, kita tak perasan. Ya, tak perasan, jadi amal dia relax je. Ya. Jadi bila dia dah buat operasi sebagainya, pada waktu pagi tu dia tak sedar. Bangun-bangun pagi nak pergi sembahyang subuh, tengok berselerak dekat ruang tamu. Ya. Kalau tak silap saya, duit yang diikat, ya, letak tu tempat, maksudnya tempat yang tersorok sikit lah. Sorok sikit, katakan ada almari, ada gobok, dia ambil, tutup bawah tu, selit bawah tu kan. Dalam 10K lah dulu. Sebab dia ni buat projek dan nak bayar gaji pekerja dia. Pagi tu juga habis, hilang. Lebih 10K. Kemudian ada satu bandar lagi dalam 10K juga. Satu bandar lagi tu dia bubuh dalam plastik merah tu, campak gitu je. Dekat dengan sebelah tong sampah. Hak itu ada tuan-tuan. Hak yang simpan balik kemas tak ada. Jadi tuan-tuan, kalau banyak-banyak sangat duit di rumah tu, jangan simpan beri sangatlah. Mana bubuh-bubuh tu campak tepi tong sampah gitu kan. Kejap belanja ambil tepi sampah, ambil cerita. Moral story-nya begitulah. Jadi polis tu kata bila tengok IO tu bagi tahu, dia kata mungkin hamba Allah ni dah riki awal, dia dah tahu dah tuan-tuan. Dengan macam gitulah. Betul lah, kita dengan benda-benda macam ni kena simpan sulit kan. Kita tengok orang simpan barang kemas, bubuh dalam almari. Belum bubuh almari, laci dulu, laci. Dalam laci itu ada bubuh pula dalam ni bekas. Ada zip. Satu lah tu, satu. Masuk dalam laci. Laci kunci pula, ni zip, satu. Laci kunci, dua. Kemudian dalam laci tadi ada pula satu kunci lagi, 3. Luar sekali almari dia 4. Keluar dari bilik 5. Keluar daripada rumah pintu 6. Gerai pula 7. Keluar pagar 8. CCTV 9. Pasal nak lindung mah hak sebutir harga 5,000. Betul? Kau ni tak buat gitu. Berapa banyak dia punya halangan tu. Tapi tuan-tuan, nak hilang juga. Kadang-kadang ada orang ni, tak? Letak mana? Gelang-gelang ni letak mana? Dia sambil dia basuh pinggan mangkuk ni. Gantung tepi tu aja. Tempat tu sejawat ni gantung situ. Bila orang masuk rumah, tak jelah bukan suruh rumah kita ni orang masuk dah. Letak gitu selamat pun dia kata. Tak tahu. Maka sebab itu tadilah kita semuanya bergantung kepada pemeliharaan Allah ke atas manusia. Baik. Kalaulah disebutkan bahawa yang paling takut di kalangan hamba-hamba itu adalah orang yang berilmu. Jadi tak ada sebab tuan-tuan kita kena jadi orang yang berilmu. Sebab benar-benar takut kepada Allah ni dengan ilmu. Cari ilmu, kan? Belajar, tak puas lagi. Kemudian, setengah daripada beberapa hadis Nabi, iaitu selain daripada apa yang nyatakan tadi, al-ulama'u warasatul anbiya.
Ulama ni kata segala ulama itu mempusakai mereka itu akan para anbiya. Waris kepada Nabi. Ya, sebab Nabi ni tidak mewarisi apa dia? Harta dan juga duit yang begitu banyak. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ada harta. Tak mana ada orang meninggal mati dia kata tak ada harta. Betul lah orang nak sebut masjid kami tu pergi hantarlah sana, dia kata sana diurus percuma. Tak tuan-tuan, bukan percuma. Kita uruskan secara awal tu. Memang kita tak minta bayar pun. Bukan tak bayar pasal kita tak nak menyusahkan ahli waris. Meninggal saja kita uruskan dulu. Lepas pada tu kita kenakan bayaran. Ya. Jangan kata pula sana free je. Tuan-tuan, sebab bila mati anak Adam ni, nombor satu yang dia kena buat ialah urusan pengkebumian dia kena gunakan harta si mati tadi. Tuan-tuan jangan wasiat pula. Nanti kalau ayah mati, guna dia tabung masjid ni. Siap wasiat tuan-tuan. Pasal apa? Masjid ni dia free je. Allahu Akbar. Saya kata salah konsep ni. Sebab nak menubuhkan awal tu, dia ada kisah lah. Ada kisahnya ialah meninggal situ, diuruskan di masjid lain. Allahu Akbar. Ada sahabat ni datang jumpa, dia kata, Ustaz malu gitu. Saya berasa malu sangat dia kata. Saya kata apa jangan malu. Kenapa? Meninggal sini urus tempat lain Ustaz, dia kata. Tak ada orang kat sini. Saya kata memang tak ada orang pasal kita facilities tak ada. Dia kata macam-macam ada. Tengok itu, tengok ini. Sebut satu-satu. Tak perlu saya sebutkan satu-satu ni tuan. Dia kata memang ada. Tapi kenapa tidak berfungsi dengan baik? Kata kita ni pun, mana dia saya pada kuliah mingguan situ. Kita bercerita lah. Ini satu. Pak. Dia orang kata, baik. Bagi Ustaz jadi pengurusi. Saya tak apalah. Bila dah bagi percayaan, kita buat. Kita bina penaja. Alhamdulillah. Ya, setakat hari ni, saya ingat di antara kalau di pekan ni, meninggal saja susah-susah, dia kata, pergi hantar sana lah. Sana boleh uruskan. Memang betul. Kita akan cuba uruskan saja mungkin, tapi tuan-tuan, takkanlah hak sini. Hari tu memang banyak berlaku. Ni, kawasan sini. Nak hantar sana juga kan. Kita kata, tak ada ke sini? Ada Ustaz, dia kata, tapi payah sikit. Macam kita monopoli pula. Jadi, kita kena tengoklah sebab fardu kifayah kepada orang yang berada di sekelilingnya. Sebab itu benda ni tuan-tuan, ada pelapis. Kita bila ada pelapis khusus jenazah ni, kan? Ramai orang masuk. Saya yakin sangat ni, tuan-tuan dah ramai, dah berkali dah ni. Kalau ada CJ, tebal itulah CJ-nya. Berapa siri dah kita masuk. Tapi bila ada je jenazah meninggal, nak urus. Allah. Tak tahu nak mula mana dulu lah. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni merasakan diri kita ni, adanya orang yang lebih tahu. Kau takkan buat lah, dia kata. Tak pasal-pasal. Jadi tuan-tuan, sebab tu dia kena ada orang yang menceburi bidang ini. Ada, tak apa yang tukang layan pun dia kena ramai. Baik. Al-ulama warasatul anbiya, segala ulama itu mempusakai mereka akan para anbiya. Para nabi-nabi mewarisi apa tuan-tuan pada kita? Ilmu. Sebab dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dia untuk dia. Nabi Rasul untuk dia dan juga untuk syariat itu kepada umat dia. Dia kena ajar pada orang lain dan mengajar mereka ni untuk mentauhidkan Tuhan. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, afdalun nasil mu'minu al-alimu allazi anihtaja ilaihi nafa'a wa anistughniya anhu aghna nafsahu, yang bermaksud yang lebih afdal daripada sekalian manusia itu ialah orang mukmin yang alim. Jika dikehendaki orang kepadanya nescaya memberi manfaat ia akan dia. Khairun nas anfa'uhu linnas. Dan jika dikayakan daripadanya tiada diperlukan nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Tuan-tuan, maksudnya apa? Sebab itu dia kata yang terlebih afdal. Dia isim tafdil ni, yang terlebih afdal, yang paling baiklah sekalian manusia itu ialah orang mukmin yang alim. Orang mukmin ni orang yang beriman dan dia ni adalah di kalangan orang-orang yang mengetahui. Ada ilmu lah. Sebab itu bila ada ilmu, dia terdidik. Dan bukan sekadar terdidik, segala perbuatan mereka ni mengikut syariat yang dikenaki oleh Islam. Pernah satu ketika, di zaman Imam Malik, ada seorang hamba Allah. Orang ni alim juga ni. Ketika mana dia melakukan ibadah umrah. Dia tawaf 7 pusingan. Kemudian dia sa'i. Selepas dia sa'i, dia bertahlul. Ketika mana dia bertahlul, dia nampak seorang pakcik di belakang dia. Dia pun kata, Alhamdulillah, ya, kerja umrah saya dah selesai.
Jadi apa pandangan pakcik dia kata? Dia kata sebenarnya yang kamu buat ni bagus dah, tapi ada berapa lagi perbuatan yang kurang sempurna. Ya. Dia kata apa yang tak sempurnanya? Ni tuan-tuan. Sebab ramai di kalangan mereka ni ialah orang-orang yang berilmu. Ketika mana kamu bertahlul tadi, dia kata kamu tidak menghadapkan ke arah kiblat. Dia macam kawan-kawan kita pergi baru ni pergi haji kan. Dia pergi haji terutamanya nak pergi melontar anak batu tu, jamarat. Betul lah, kita tak ada orang experience dia berbeza-beza ataupun kaifiat cara nak buat berbeza-beza. Kita dah pergi asal lontar je. Nampak kosong, lontar kan. Nampak ada fill and the kosong, fill and the blank, kita pergi buat. Walhal sebenarnya dia ada beberapa kaedah dan cara. Tabung haji dia akan bawa kita pergi melontar ni waktu senyap sunyi, tak ada orang pun, ke 2 pagi, ke 3 pagi. Perjalanan tu 1 hari dah, 2 dekat ke 3 kilo pergi. Tapi tak apalah, jauh-jauh tadi sebab kita nak melontar tu dalam keadaan sejahtera. Tapi dia melontar ni, kebanyakan saya tengoklah, ya, banyak ambil sebelah sini. Banyak ambil sebelah sini. Ya. Dia tengok atas dia naik jugalah. Susah juga saya dengan motor sebelah sini. Kadang-kadang sebelah sini betul juga dia kata. Yang pentingnya di hadapan itu adalah menghadap ke arah kiblat. Dia 2 angle beza, kalau belah kanan lain, belah kiri lain. Kita tengok baju kosong ni kan. Jadi kebanyakan kadang-kadang tak ramai orang tu, mereka betul, tak ramai orang tu kadang salah. Berapa ramai orang yang pergi buat ibadah haji tapi ibadah haji yang dibuat itu bukan tak tepat, mungkin kurang tepat. Afdal tadi kurang. Tadi macam hamba Allah tadi. Sepatutnya ketika mana dia bertahlul tadi menghadapkan ke arah kiblat. Bukan kata batal dah, tapi paling baik. Hak paling afdal, paling baik, yang terbaik lah. Kena buat begitu. Kita pun sama juga. Kan sebab itu kita tengok dari segi sudah adab kita. Ya, adab kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali bagi tahu kan, daripada bangun tidur sampai bagi tidur semula. Semuanya dalam adab yang tersusun. Kita tengok apa dia? Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Berapa ramai orang praktikkan benda ni? Orang yang ada ilmu dan orang sedar benda tu satu ibadah bila dia buat. Masuk tandas kiri. Benda tak molek kiri. Benda molek kanan. Masuk masjid surau, kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebab tu ada orang buat kajian, dia tengok. Dalam banyak-banyak yang masuk 10 masuk tu, tak ada. Kanan kiri ikut dan je. Tapi tuan-tuan tak lah, tuan-tuan saya perhati kanan belaka. Tuan-tuan orang berilmu. Masuk kanan belaka kan. Masuk tadi siap baca doa, angkat tangan gitu. Mana baca ilmu? Sebab tu ada orang ketika nak dia makan, walaupun dia buat gaya, nampak lah. Makan depan meja je. Angkat dulu. Pasal apa? Ni, dia hudur. Hadir. Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun baca bismillah. Maksudnya dia dengan perbuatan. Tu tak tengoklah solat ni kan. Lepas tu jangan pelekehkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sapu muka. Sapu muka. Kita kata, dia sapu muka ni kuno. Bukan ada pasir, kapet lawa dia kata. Dah. Tu tengok yang mana diwartakan oleh mu'id kan. Maksudnya orang tu ada ilmu. Lepas mayang, tuan-tuan tengok. Berapa ramai orang lepas mayang berpusu-pusu nak keluar terus. Cepat-cepat. Kaki, dia terus bersila. Tapi orang ada ilmu, dia stay dulu. Selagi tak habis, dia punya package dia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Buat apa tuan-tuan? Baca 10 kali itu dia punya kelebihan itu banyak. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Banyak. Maghrib, subuh. Package. Sebab ada ilmu. Kita tak tergesa-gesa. Tapi ada orang terus tak marah dia. Pergi kat belakang nyandar. Tuan-tuan nak menyandar. Puas dah kita menyandar. Hidup 50 tahun. Zaman sekolah duduk batas bangku menyandar. Cikgu mengajar menyandar. Kan? Dengar kuliah menyandar. Marah pula orang ni, dia keluar benda ni. Tak, bila kita nak, tadilah ilmu tadi, dia akan mendidik kita ni menjadi orang yang lebih baik, tuan-tuan. Ya, saya kalau tengok orang datang ke mana-mana lagi surau masjid ni, dia cari member dia sebelah. Sembang. Tengok kereta terbalik tadi dia. Tak tahu, tengok 4 tayar ke atas dia. Tapi orang dalam tu merangkak keluar balik je. Dia sembang pula kawan sebelah tu. Lah jadi padan dah lah. Puas dah kita di boroknya. Duduk dalam masjid sekejap je. Dia antara jam apa? 7.45 sampai 8.36. Tu saja. Silent sekejap. Dengar dulu. Lepas tu habis. Selesai. Begitu juga khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ada atas imam. Kita tak ada khutbah Jumaat sini kan.
Imam duduk atas tu beritahulah, taqullah, bertakwa kepada Allah. Entah tak benda, dia duduk belakang buka handphone, scroll. Buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia kata apa? Ya, nak main batu pun tak boleh. Tu jangan salah faham, main batu ketika ni khutbah Jumaat ni bukan main batu dia. Tentu kata main batu dia pula ada sekarang. Tak, batu tu maksudnya orang Arab ni dia diralitkan dengan batu. Zikir tu guna batu. Arti tuan-tuan, jangan bertasbih ketika ini ada orang dia pegang tasbih kan. Khatib atas tasbih. Tasbih tu kemudian kau dah dengar ni. Walaupun dia kata makanlah buah-buahan tempatan. Walaupun tubuh kamu begitu. Dengar. Sebab khutbah ni adalah rukun di dalam solat Jumaat. Pasal apa? Ada ilmu. Jadi kita nak balik sekadar tuan-tuan. Nak balik sekadar ni. Tak payah tegur lah. Tak payah. Semua orang kena alert. Dia sampai lepas setengah ni nak cakap orang putih sikit. Kadang-kadang orang tak faham. Dia kena alert. Dia kena ada rasa common sense. Beramai orang tuan-tuan bawa kereta. Dia nak masuk sempang. Sekena tak payah bagi. Tak payah orang tahu. Yang penting aku masuk sempang. Dah. Bawa kereta dalam gelap dia nampak orang. Dia kata aku penting nampak orang. Tuan-tuan kena bagi orang nampak kita. Sebab tu kita guna yang cahaya dingin tu bersuluh nampak kan. Banyak tuan-tuan. Sebab tu kawan-kawan kita buat kajian. Ya, buat kajian ni. Supaya apa? Dia tengok daripada sudut ini. Ada orang tadi keluar masjid. Kodan dia kata. Tanya balik. Tahu tak keluar masjid macam mana? Masuk kanan, keluar kiri. Tapi praktik. Habis ulama yang tulis tuan-tuan. Kita baca, lepas tu tutup. Baca pula ketika perlu, tutup. Dia penghayatan. Islam ialah penghayatan. Amal kita buat. Nampak? Kan? Buat. Bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Bangun. Kita baca. Sebab itu ada imam yang dia baca pula. Ada orang pergi sembahyang subuh, imam tu dia akan baca pula doa tu. Dia kata kenapa? Sebab saya pun sendiri bangun tidur. Tadi dia baca dah. Tapi nak baca juga. Kurang-kurangnya makmum yang datang pagi tu dia dengar, dia baca. Dapat sekali. Sebab apa? Dengan ilmu. Afdal. Yang paling baik di kalangan orang mukmin itu ialah orang yang alim, orang yang ada ilmu. Kenapa? Jika dia dikehendaki kepadanya saya dia beri manfaat, ia akan orang lain. Tuan-tuan, kita gambar tadi. Tadilah. Ini ada jenazah ni. Macam mana kita nak buat? Panggil dia. Panggil Pak Mat tu insyaAllah beres. Dia reti belaka. Kita pun kata, alhamdulillah. Tuan-tuan tak apalah kita ambil jenazah lah. Masak lah. Kita nak buat kenduri ni. Siapa pandai buat nasi minyak ni? Tak ada benda. Ni Pak Mat dia pandai belaka dia kata. Kau negara nak tak apa. Saya pun tak pandai juga nampak tuan-tuan. Dia kata apa? Saya pun tak pandai juga. Tapi kalau orang suruh tu, saya buatlah mengikut kemampuan yang saya ada. Tapi kalau orang handai dia lain. Orang pekan dia kadang-kadang dia takkan begitu. Kalau kawan masak, orang lain yang kacau. Dia biasa orang gitu kan. Itu handai sangat tu. Kalau bagi ke dia kata dia masak, orang lain jangan kacau, jangan ganggu. Biar dia je masaknya. Bukan main. Kita pegang sodak je. Jangan kacau-kacau. Baru nak pegang bantu. Jangan kacau-kacau. Lain seorang masak. Orang dia tak bercara kan. Sebab tu sekarang ni kita nak buat pegangan apa-apa sudah mudah. Apa? Bagi catering jalan masak, lantak jadi warna apa. Ya, tadilah jadi kadang dia jadi bergaduh tuan-tuan. Dengan sebab apa? Nak senyum hebat orang ni ilmu dia orang ilmu. Dia kata orang masak nasi tak macam ni lah. Bubuh dalam pandai apa benda dia kata. Apa maksud tak ada lah. Kita sambung pula untuk bulan depan tuan-tuan. Lepas dah sikit-sikit je kan. Baca 3-4 okey beres lah. Ada ustaz tu dia baca 2 baris je. Habis. 2 jam kadang dia bahas syarah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tuan-tuan sikit sebanyak memberi sedikit kefahaman pada kita bahawa ada ilmu kita amal sungguh-sungguh. Kalau orang semua beramal dengan baik insya-Allah. Sebab apa? Sebab nak dapat barakah minallah. Kita nak dapat barakah. Bila ada keberkatan tuan-tuan, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Bila tak ada barakah, intizaan ditarik. Macam-macam boleh berlaku. Sebab tu kadang-kadang orang bimbang meninggalkan rumah. Bila tinggal rumah, ada benda lain pula yang tak boleh berlaku di rumah kita. Ya. Saya ingat itu sajalah sama-sama kita pada malam ni. Yang baik itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Yang lemah itu daripada kenaifan dan kelemahan diri saya sendiri. Panjang umur rezeki insya-Allah kita akan bertemu pada lain-lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa fahim ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.
sedikit pengumuman saya tak sebut tadi lah, mungkin nanti terkacau, terganggu pula rakaman kita ni. Ada permintaan daripada salah seorang jemaah kita